Saya dah beli banyak jenis penyangkut baju dekat Shopee, tapi ini yang paling padu ni. Ini memang solid ni. Nampak ni saya goyang. Memang solid. Okey, jom tengok details apa yang saya nak share. Okay, saya baru beli empat baju ni dekat Shopee. Macam biasa, tak semua kedai bagi manual. Ni memang tak bagi manual lah. Mula-mula apa yang saya buat, saya sekalikan part yang sama. Ni dia punya hanger ni sekalikan. Kemudian yang kecil-kecil ni kita sekalikan. Kemudian ada 3 panjang, kita sekalikan. Dan dia punya tapak dia, base dia ada 3. Satu panjang ni 140, 160 dan 180. Kita asingkan dulu. Jadi lepas kita akan pasang base dulu. Okey, jom tengok macam ni. Okey, selesai. So asal kita dah pasang tapak 2 ni. Atasnya satu, dan satu kat atas ni dan bawah ni. Kita akan proceed dengan yang lain. Selesai bawah ni untuk letak kasut ke apa. Kita ada baki lagi ni. Baki lagi 4 untuk yang tinggi ni lah. Dan ni pun saya rasa palang besi dekat dia juga. Dia bagi tambahan. Okey, jom sama pasang. Ini sedikit tips untuk pasang. Kalau macam ni kan, ni kalau jadi macam ni, mudah je. Tolak dulu ke tepi, masukkan daripada tepi. Betul rapatkan lah. Betul rapatkan je. Settle. Okey, yang besar ni dah siap pasang. Macam biasa, pasang base dulu. Lepas dah siap pasang base, kita pasang yang atas ni lah. Ukur pun akan pakai tali juga, daripada bawah ke atas, dan kita bajak dia punya ni, dia punya jarak dia lah. Kilas ada sebatang lagi, saya nak pasang dekat sini. Okey. Okay, Alhamdulillah dah selesai dah pemasangan saya punya ampai baju ni.
Okay, boleh tengok bawah ni. Ni semua keras ni. Memang keras. Dia tak melendek. Memang kuat. Yang penting kena pasang dengan betul dan ketatkan dengan ni lah. Kalau ikut je bagi ni screwdriver ni kecil ni kan, tapi dia saiz dia besar sikit, jadi ketatkan dengan ni spanner saiz 10. Lebih kokoh lah. Ok, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Dan siapa yang berminat boleh dapatkan di link di bawah. Ok, terima kasih. Assalamualaikum.